Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay, thank you. Semangat di situ. Aduh. Okay, terima kasih. Alright, so sebelum kita start kelas, minta tolong Aisyah bacakan doa. Boleh Aisyah? Doa belajar. Bismillah. Okay, Bismillah. Aisyah line slow agaknya kan? Minta tolong Nurin lah. Nurin, bacakan cikgu doa Nurin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, terima kasih. Amin. Alright, so kalau awak boleh buka kamera, tolong buka kamera sama-sama and then boleh buka voice macam biasa. Okay, so hari ni cikgu tengok separuh daripada awak hadir, separuh lagi tidak hadir. Maybe ada yang dah balik asrama, tengah balik asrama. Ada yang inform cikgu dia ada keluar juga. Okay, so cikgu maklum. Tapi kalau ada kawan-kawan yang nak masuk lagi, boleh beritahu diorang untuk masuk ya. Okay, so semua sihat hari ni? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, dah makan belum? Dah. Dah, Nurin je yang dah makan. Yang lain dah makan belum? Oh dah. Okey, dah. Pak Nisha pun dah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so sebelum kita start kelas, cikgu nak share satu video dulu awak tengok. Okey, rasanya pernah tengok lah kot video ni. Sekejap Okay. Right. So, dah nampak kan? Okay. Tuan. Weh, ya Allah. Luar kawalan. Tak apa. Take your time. Sabar. Grab. Ada lagi. Should we refresh? Okay. Yeah! 1 million! Sedihnya fokus kita. Ini semua pre-order KA buat untuk korang lah. Okay? So thank you very much. So dah keluar order. Okay, alright. So, daripada video tadi, macam mana kita nak tahu KA ni dia untung ataupun rugi? Ataupun apakah rekod atau penyata yang awak rasa kita perlu sediakan untuk kita tahu untung atau rugi ni? Ada siapa nak jawab? Apur atau PKK? Yes, very good. Apur atau PKK yang kita belajar lah. Okay. Sebelum ni. Okay. So, untuk Apur, kita nak tahu untung bersih dan juga PKK untuk tahu kedudukan kewangan perniagaan. Okay. So, kedua-dua ni sangat penting untuk pastikan perniagaan KA tu tadi ataupun perniagaan kita lah akan dalam keadaan yang baik. Okay. So, macam biasalah. Okay, so kita just ulang kaji balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so pada akhir PDP, awak akan dapat menjelaskan dengan lisan format apa PKK tanpa bantuan guru dengan betul. Okay, kedua, mengaplikasi dengan bertulis kesan setiap urus niaga perniagaan di maklumat tambahan terhadap penyata kewangan berdasarkan permainan roda berputar dengan tepat. Dan yang ketiga, mengaplikasi dengan bertulis kuis pendek. Okey, nanti last kita akan ada quiz juga macam biasa. Penyata kewangan berdasarkan permainan Kahoot dengan tepat. Okey. So sekejap cikgu rasa skrin cikgu tak nampak kan? Cikgu share balik. Okey, awak semua boleh buka modul apa PKK. Okey, latihan 7. Alright. Nampak tak skrin cikgu? Tak, cikgu. Tak dia macam jadi hitam Haa. Okey, sekejap ya.
Okey, yang ni boleh nampak? Boleh cikgu. Okey, cantik. Alright. So kita tengok kepada soalan. Okey, soalan latihan 7. Right, semua dah siap dah? Yang ni latihan 7? Dah cikgu. Dah, bagus. Okey. Alright. So, sebelum kita mulakan kelas, tolong keluarkan alat tulis, kalkulator dan juga modul yang cikgu berikan lah. Make sure dah letak atas meja awak, dah sedia dengan alat tulis awak untuk tulis, kalkulator. Okey. So, sebelum cikgu mulakan start kelas pada hari ni, macam biasa cikgu nak tanya dulu formula apa. Boleh tak sebutkan cikgu beramai-ramai? Okey, cikgu kira dalam kiraan 3, kita sebut ramai-ramai. Okey. Alright, 1, 2, 3. C, JPJ. PJ, kita Kita ini belum pergi. Bali. Lagi? Aduh. Aduh. Lagi sekali adunya. Aduh. Kos. Kos ini kos. Bos Yuki. Alright, very good. Tepuk tangan. Yes, very good. Okay, kalau dekat bahagian PKK pula, apakah formula dia? Untuk aset semasa dulu, formula dia apa? Tiba, very good. Thank you. Lepas tu equity pemilik? Mam Ama, very good. Okay, thank you. Okay, semua boleh respon tau untuk cikgu punya soalan ni. Okay, so tanpa buang masa, kita pergi kepada soalan latihan 8 tadi. Okay, sorry, latihan 7. Latihan 7 awak. Alright, so untuk latihan ni, kita akan buat maklumat tambahan. Macam biasalah, kalau awak nak buat penyertaan Apu dan PKK, cikgu suruh awak letak dulu bar HIL, debit bar, credit HIL. Untuk kategori debit belanja aset dan juga HIL adalah hasil equity liability. Sekejap skrinnya tak nampak kan? Sekejap, cikgu share balik. Okay, alright. So macam biasa, kalau item Apur awak letak belah kiri, kalau item PKK letak belah kanan. Senang untuk klasifikasi terus. Okay, so yang ni pun latihan ni cikgu dah suruh minta daripada minggu lepas lah buatkan. Ni kita just macam ulang kaji dan juga tengoklah jawapan awak betul atau tidak. Okay, kita start terus kepada maklumat tambahan. Lepas awak dah klasifikasi akaun di imbangan duga, kita tengok maklumat tambahan. Okay, untuk permainan hari ni, kita akan main roda berputar. Alright, so roda berputar ni, nama yang kena dekat roda berputar tu dia yang akan jawab soalan lah. Okay, so siapa yang betul hari ni kita akan bagi dia jawab. Okay, so cikgu share dulu Google-nya. Sekejap Okay, boleh nampak tak cikgu punya ni, wheel? Boleh. Nampak. Ada gambar siapa Tak ada situ? gambar. Oh, kan. Comel, barulah comel. Okay, kita spin untuk item pertama, maklumat tambahan pertama. Siapa yang kena? Ting, ting, ting. Macam Mimi je. Mimi ada Mimi? Mimi tak ada. Dia balik asrama. Okay, kita next dulu. Mimi tak ada. Okay, Farah Najwa rasanya dia ada tadi kan? Farah Najwa ada? Tak ada. Tak ada? Tadi masa dia masuk. Oh, dia terkeluar line dia tak okey. Okey, kita next dulu. Ceng ceng ceng. Siapa yang bertuah ni? Irdina, cikgu rasa. Auni ada Auni? Auni ada? Auni pun tak ada. Auni tak ada. Oh, dia balik asrama juga dekat ni. Okay, next. Auni tak sama. Oh, Auni bukan asrama. Oh, dia ada urusan aku ataupun line dia tak okey. Okay, Ain Bat ada Ain? Tak ada. Tak ada juga. Ramai pula tak ada ya. Memang yang tinggal je yang kena ni.
Okey, Hidayah. Tak Fatimah ada. tak ada. Fatimah line dia tak okey. Alright, the next dulu. Aiman ada Aiman? Tak ada. Tak ada juga. Okey, tak apa, tak apa. Bolehlah nampakkan bawa lama sikit ni sini kan. Okey, Farisha. Okey, Farisha ada tadi kan? Okey, Farisha. Tolong bacakan cikgu. Sekejap, cikgu share screen dulu. Sekejap. Okey, Farisha. Tolong bacakan cikgu soalan pertama. Dah nampak tak skrin cikgu? Tak. Tak nampak sekejap Hello. Masa tu lah dengar ke tak suara kita? Dengar. Dengar. Okey, Farisha. Soalan pertama. Bacakan cikgu. Belian dan jualan tu cikgu. Inventory. Soalan 1. Maklumat tambahan. 1. Farisa. Farisa. Tak ada Farisa? Cikgu tak dengar dia. Farisa. Farisa dah bercakap. Okey, minta maaf cikgu terkeluar pula. Sekejap Nampak muka Nurin terus. Sekejap
Sekejap awak. Sekejap tinggal 4 orang. Minta diorang masuk, Nurin. Checkkan dalam grup. Thank you. Sekejap. Will ni cik tambah nak balik. Ada awak. Aida. Okay. So kita sambung balik. Okay, baiklah. So kita sambung balik tadi soalan tadi. Alright. Okay, yang nombor 1, maklumat tambahan 1. Siapa tadi? Maklumat tambahan 1, Farisha. Okay, Farisha, beritahu cikgu, dekat apa rabak akan letak dekat mana, PKK letak mana? Okay, apa dulu Farisha? Apa dekat kos jualan? Okey, berapa ribu? Okey, so betul. Okey. Ambil yang mana? Harga yang rendah ke harga yang tinggi? Tadi kita ada 2 harga. Okey, ada 10. Ada yang harga yang rendah, 10, 6, 7, 8. Okey, very good. Okey, so kita letak kat sini 10, 6, 7, 8. Okey, Apur 1. And then lagi 1 dekat PKK. Dekat mana Farisa? Sorry. S. Kat mana? Inventory akhir. Dia ada kat mana? Aset semasa atau liability semasa? Kat tiba ada tak tiba? Alright, very good. So amount yang sama, aset semasa tu inventory akhir, dia ada kat tiba ni. Okay, so 10, 6, 7, 8. Alright, tepuk tangan untuk Farisha. Thank you Farisha. Okay, next kita sambung seterusnya. Siapa yang kena? Okay, kita share screen. Okay, untuk soalan maklumat tambahan 2. Nanti awak baca soalan dan bagi tahu cikgu apa masuk mana, PKK masuk mana. Inas tak ada. Okay, dia ada inform cikgu dia keluar. Dia ada hal. Okay, kita next dulu. Berpusing-pusing gambar semua orang. Berpusing-pusing gambar semua orang. Ain Roslin ada tak? Tak ada. Okay, kita remove dulu. Okay, next. Nurin. Nurin ada. Dia nak, cikgu dah nampak dia dah. Okay, Nurin. Alright. So, boleh buka kamera dengan mic kalau awak boleh. Okay, so soalan 2. Sekejap cikgu share screen sekejap. Okey, soalan 2. Nurin, bacakan cikgu. Alright, saya belum terima. Okey, Apur, awak akan masuk kat mana? Alright, hasil. Okey, PKK.
Alright, very good. Okay, so awak tuliskan kat tepi ni. Okay, tuliskan macam cikgu ajar nota dia, hasil tambah, lepas tu slash AS. Okay, so kita pergi dekat PKK dulu, AS. Okay, AS awak akan tulis sebagai apa, Nuri? Alright, berapa ratus? 200, very good. Okay, so masukkan 200 dekat aset semasa. Lagi satu dekat PKK, dia adalah hasil atau belanja? Hasil, very good. Okay, so tadi kita dapat tambah. So apa tambah apa, Nuri? Alright, 1200, very good. Okay, so terima kasih Nuri, tepukkan tangan untuk Nuri. Dia tepuk tangan sendiri tu. Alright, okay, so tadi siapa yang tak dapat sewa 1000 yang Nuri kata, sewa dekat sini atas. Sewa diterima ni 1000, awak ambil. Alright, ambil 1000. Lepas tu tambahkan, sebab tadi kita punya formula kita dapat tambah, so tambah dengan 200. Okay, so awak akan dapat 1200 kat sini. Okay, kita next untuk maklumat tambahan 3 pula. Okay, cikgu putarkan. Okay, sekejap, share dulu. Alright, okay, bersedia. Yang tinggal ni Alia, dia tak ada kan? Okay, cikgu remove dulu. Okay, tengok siapa yang kena. Okay, Irdina ada. Irdina, dia masuk tapi dia ada inform dia ada nak balik asrama. Irdina ada? Irdina 1, Irdina 2, Irdina 3. Okey, tak apa. Dia ada inform cikgu dia masuk tapi dia on the way balik asrama. So okey, tak apa, maybe line dia. So kita next dulu. Yang tinggal ceng. Aida ke Mira ni? Aida ke Mira ni? Okey, Mira yang laki hari ni. Alhamdulillah, terus Aida. Okey, Mira, boleh buka kamera dengan voice. Allahu Akbar. Okey, sekejap cikgu share balik soalan tadi. Suka Aida ya, Mira kena. Okey, Mira bacakan cikgu soalan. Okey, so commission belum terima RM100. Okey, kita apply kita punya formula tu, Mira. So cuba tunjuk cikgu nak pergi mana. So commission dulu, dia belanja ke hasil? Hasil, very good. Lepas tu dia belum terima BT atau BP? BT, very good. So dekat Apun hasil bertambah, very good. PKK? Alright, very good. Okay, so semua take note. Okay, so kita akan letak dekat hasil bertambah dan juga PKK letak aset semasa. Alright. Okay, sekejap. Okay, so kita masuk dekat PKK dulu, Mira. Mira. Cikgu ni selalu confuse sebab MM dua ni. Minta maaf ya. Okay, so kita masuk dekat PKK dulu. Okay, masuk dekat aset semasa ke liability semasa tadi? Alright, very good. So awak tulis commission belum terima. Amount dia berapa, Mira? 100, very good. Okay, satu dah siap, lagi satu dekat Apur. Hasil atau belanja tadi? Hasil, very good. So kita tulis commission. So apa tambah apa, Mira? Alright, 2000 tu awak dapat daripada mana? Alright, very good. So Mira ambil daripada sini, commission diterima 2000, awak tambah dengan maklumat tambahan ataupun PKK kan cikgu ajar. Okay, so total dapat berapa, Mira? Dia baru nak tekan dia, Alright, very good. Thank you, Mira. Okay, tepuk untuk Mira. Okay, settle untuk maklumat tambahan yang ke 2 tadi. Okay, next kita pergi ketiga.
Alright, so next kita pergi yang keempat. Cikgu share dulu. Okey, sedia. Macam Auni je. Okey, Auni ada Auni. Alright, okay. Thank you. Okay, so Auni, sekejap cikgu share screen dulu. Okay, so Auni, soalan nombor IV. Bacakan cikgu. Alright, so masuk ke mana? Okay. Alright, very good. Okay, so kalau guna formula cikgu macam mana Auni? Faedah belum terima. Okay, so kita pergi kat formula cikgu. Pergi B atau H dulu? H, very good sebab kita hasil. Dan BT atau BP? BT, very good. Dekat apa kita tambah atau tolak? Tambah. PKK? Yes, very good. Okay, so dekat hasil nanti kita tambah. So boleh letak dekat nota awak. Tambah dekat hasil. Lepas tu PKK letak aset semasa. So kita pergi kepada PKK dulu, aset semasa. So awak tulis nama dia apa Auni? Nama akaun tu dekat aset semasa. Alright, very good. Faedah belum terima 2000. Very good. Okay, so kita ambil saja amount dia 2000 dekat maklumat tambahan. And then dekat pick upur letak sebagai apa Auni? Okay, faedah diterima. Okay, sekejap cikgu yang tersalah error ni. Okay, faedah diterima 2000. Okay, daripada 2000 tu apa tambah apa Auni? Okay. Alright, very good. So 2000 tadi Auni ambil daripada maklumat dekat imbangan duga 1. Okay. So tadi faedah terima kan? Faedah terima 2000 dan juga dekat maklumat tambahan 2000. Okay, so tadi kita maaf tadi line cikgu pula. Okey, so tadi Auni berapa jumlah faedah diterima? RM4,000. Alright, thank you. Cikgu ni suara clear tak? Clear, okey.
Alright, tak apa, kita remove dulu. Okay, next. Tinggal 3 orang ni. Macam Aida je. Macam Aida. Masin mula cikgu. Okay, Aida. Sila buka kamera dengan voice awak. Cantik dah dia. Dia dah sedia tu. Tudung berwarna-warni, guys. Tudung berwarna-warni. Selimut. Okay, nampak dia bangun tidur terus buat kelas account. Aduh. Okay, Aida, untuk soalan V, jawab, baca soalan. Okay, gaji belum bayar RM100. Okay, so untuk ni awak akan letak sebagai apa? Dekat apa dengan PKK? Alright. Alright, very good. Okay, so tadi ada kata dekat belanja dan juga liability semasa. Okay, dan belanja tu kita akan tambah lah. Sebab apa? Dia adalah, kalau guna formula cikgu ni macam mana, Aida? Okay, belanja belum bayar, so kita tambah dekat apa? Dekat PKK kita tadi Aida kata letak liability semasa. Alright, very good. Okay, so kita pergi kepada liability semasa dulu. Okay, liability semasa, awak tulis sebagai apa nama dia? Okay, gaji belum bayar 100, very good. Lagi satu dekat apa? Gaji, okay. Alright, betul, okay, thank you. 12,100, tepukan untuk Aida. Okay, so 12,000 ni dapat daripada mana, Aida? Okay, daripada imbangan duga, betul. Tambah tadi sebab kita guna formula dan juga dapat 100 daripada maklumat tambahan atau PKK. Alright, thank you Aida, tepukan untuk Aida. Cantik selimut dia, sempat dipisah. Okay, so next kita pergi kepada soalan VI. Last one. Siapakah yang laki hari ini? Okay, kita pergi kepada wheel of name dulu. Humaira ataupun Aisyah. Aisyah. Okay, Aisyah tadi dia ada tak kat sini? Aisyah dia ada tapi line dia tak okey tadi dia chat cikgu. Aisyah satu. Oh, tak ada dah. Okey, so tinggal Humaira pun terkeluar tadi Okey, last one ni tak apa, cikgu buat sama-sama dengan awak. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, sekejap cikgu share balik. Alright. Okey, so kita tengok soalan dia. Insurans pra bayar 100. Okey, kita pergi kepada formula. Insurans pra bayar. Okey, so insurans B ke H semua? B, very good. Kalau pra bayar BB atau PB? PB, very good. And then dekat apa kita tambah ke tolak? Tolak, very good. Dan PKK kita akan letak sebagai aset semasa, very good. Okay, so letakkan dekat sini nota awak. Okay, letakkan kat sini. Letak dekat belanja, kita akan tolak dan kita akan letak sebagai AS. Alright, betul? Okay, so kita letakkan satu-satu dekat AS dulu. Okay, dekat AS kita tengok kat sini, kita akan letak dia sebagai insurans prabayar. Amount dia berapa? 100, very good. Okay, dan kita pergi kat PKK pula. Insurans adalah belanja atau hasil? Belanja, very good. So macam cikgu cakap lah, dekat hasil atau belanja kita letak imbangan duga, tambah atau tolak PKK. Tadi kita dapat tambah ke tolak dekat formula? Tolak. Okay, very good. So awak tolak 100. 100 ambil je daripada PKK tadi ataupun maklumat tambahan. So total dapat berapa? Insurans. Wow, very good. Tepuk tangan semua.
Bagus. Okey. Okey, rasanya maklumat tambahan semua dah siap. Okey, so tinggal masukkan item imbangan duga. Macam cikgu cakap lah before this, masukkan satu persatu. Contohnya kita nampak belian dan jualan dulu. So masukkan belian 67,000, masuk sini 500. Alright. Okey, lepas tadi nampak jualan, masukkan jualan. Satu persatu supaya awak tak tertinggal cantik. Okey. So yang ni pun cikgu dah minta buatkan dulu before class. Okay, so awak tinggal double check je jawapan awak. Kita tengok sampai untung kasar. Okay, kalau siapa yang dah dapat, boleh angkat tangan. Boleh thumbs up emoji. Aida terus kat ni video dia dah gini. Okay, boleh check. Okay, Nurin dah. Okay, yang lain. Okey, Mira dah, Aida dah. Okey, Farisa dengan Auni sudah, Farisa sudah. Okey, cantik, semua dapat. Very good. Okey, next kita pergi kepada sampai untung bersih. Okey, double checkkan untuk cikgu. Okey, siapa yang dah dapat boleh thumbs up lagi sekali. 19,255 untung bersih. Okay. Untung bersih. Siapa yang dapat boleh thumbs up. Alright, Mira sudah, Auni sudah. Okay, Nurin pun sudah, Aida sudah, Farisha. Okay, nice one. Okay, next kita pergi seterusnya PKK, angka imbang. Alright, so start daripada sampai AS dulu. Kita tengok. Make sure ABS awak 50,000, AS awak 57,123. Dapat tak? Kalau dapat, thumbs up. Okay, Nurin dah dapat. Alright, Aida sudah, Mira sudah, Faisha dengan Auni dah belum? Okay, Faisha, Auni pun sudah. Alright, very good. Okay, nice one. Okay, next kita pergi sampai angka imbang. Awak checkkan cikgu dapat tak sama angka imbang, di mana yang warna kuning ni mesti sama dengan yang warna kuning yang bawah. Okey, warna hijau mesti sama dengan warna pink kat bawah ni. Okey, total imbang 104,418. Siapa yang dah dapat boleh thumbs up juga. Okey, Nurin dah gini. Audi sudah, Nurin sudah. Okey, Mira, Farisha dan Aida pun sudah. Alright, thank you. Congratulations semua. Very good. Semua dapat imbang. Boleh A+ ni. Amin. Okay, so kita dah siap kepada soalan. Alright. So macam biasa kita akan buat main quiz pula. So tak sabar ke tak ni? Sabar ke tak? Okay. Alright, so macam biasa cikgu share dulu screen dulu. Macam biasa awak pergi dekat Google, type Kahoot Camping. Okay, so cikgu buka dia punya ni sekejap. Okay, Kahoot Camping. Right, Kahoot Camping, and then cikgu buka sekejap Kahoot. Okay, macam biasa top 3 akan dapat hadiah dengan cikgu. Alright, top 3 akan dapat hadiah daripada cikgu next class. Okay, physical class minggu hadapan. Okay, kita start. Bismillah. Sekejap ya. Host live. Okay, so kita start. Bismillah. Okay, macam biasa masukkan game pin ni 4978213. Boleh tulis nama awak dan juga awak punya emoji. Boleh pilih. Sebelum kelas ni pun kita ada pernah bermain. Okay, so macam biasa sama juga step dia. Masukkan game pin dan juga pilih emoji awak. Okay, cikgu dah nampak Mira, Nurin. Okay, kita tunggu kat rakan-rakan yang lain. Mira, Nurin. Ui, siap ada love yang atas ni. Macam mana lah awak pilih tu? Okay, Mira dia macam biasa dia guna unicorn. Auni siap ada diving guys. Dia ada Google tu.
Okey. Lagi kita tunggu. Aida. Tak apa. Take your time. Farisha boleh Farisha. Farisha line tak berapa okey. Farisha okey. Boleh tak masuk game? Sekejap. Cikgu takut awak ada mesej. Okey. Awak pergi kat sini. Kahoot game pin. Kahoot game pin. Okey. Lepas tu awak tekan di atas sekali ni. Dah tekan atas sekali tu, masukkan game pin tu yang ni 4978213. Okey, dan enter. So letak nickname awak. Cikgu Fatiah. Okey, go. Then tengok emoji ni awak kalau nak pilih, boleh tekan edit. So nanti nama awak akan ada kat sini. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit untuk awak masuk. Aida dan juga Farisha. Cikgu punya suara double atau Aida punya yang double? Aida. Aida boleh mute satu device Aida. Okay, alright. Thank you. Maybe dia dekat dengan device lagi satu tu. Apa tu? Bising sikit tu. Okay. So kita tunggu sekejap. Aida dan juga Farisha. Kalau boleh masuk Farisha. Okay, so untuk cikgu briefing dulu untuk quiz ni macam biasa. Dia akan ada lebih kurang 10 soalan. Satu soalan tu akan mengambil masa 30 saat sehingga 1 minit. So siapa yang jawab cepat dia akan dapat markah tinggi, dan jawapan betul pun dia akan dapat markah yang tinggi juga. So awak kena cepat dan juga betul. Okay. Alright, Syuhada. Okay, Farisha Syuhada. Alright, dia pilih naga guys. Aida je. Aida boleh Aida. Oh, dia tukar emoji dah Syuhada. Aida okay? Kalau tak okey, cikgu proceed dulu. Aida, kalau okey, boleh tekan thumbs up. Kalau tak okey, tak apa. Maybe line awak kot. Tengok Aida sekejap. Apa tu, slow sangat. Tak apa. Okay, so kita proceed dulu lah Aida. Nanti awak jawab je. Tapi tak ada pemarkahan lah kat sini. Tapi tak apa, sebab line awak tak berapa okay. So cikgu proceed dulu. Okay, sebab masa pun dah nak habis. Kita start. Okay, awak boleh tengok soalan dekat skrin cikgu dan jawab. Kalau betul warna biru, merah salah. Okay, nama guru cantik prinsip perekonomian Cikgu Rubiah dan Cikgu Fatiah. Betul atau salah? Okay, 3 dah jawab. Jadi kita ada lebih kurang 4 lah kan. 3 dah jawab. Okay, semua jawab betul. Very good. Okay, kita tengok siapa yang pertama. Wow, Mira pertama, kedua Auni dan ketiga Nuri. Okay, kita next. Gaji belum bayar, betul tak? Apur belanja tambah PKK letak liability semasa. Gaji belum bayar, Apur letak belanja bertambah dan PKK kita akan letak liability semasa. Betul atau tidak?